Saya buat Sudoku app bertemakan Red Devil Manchester United yang baru menang lawan Arsenal baru-baru ni kan. App apa paling terbaik untuk korang vibe code dalam Android ataupun iOS? Kalau korang tanya ChatGPT, Gemini ataupun Claude, confirm korang akan dapat jawapan yang sama, which is Replit. Jom hari ni kita korek sikit pasal vibe coding dengan Replit ni. Bermula 2024 sampailah ke sekarang, diorang memang all out fokus ke arah vibe coding, which is coding dengan AI. And apa yang buat Replit ni lebih menonjol berbanding brand-brand ataupun platform yang lain adalah sebab dia ada native app yang korang boleh download daripada App Store ataupun Play Store. Dan cara nak gunakan Replit app ni pun senang sahaja. Korang just download and register macam biasa. Lepas tu dekat front page tu korang masukkan terus idea app yang korang nak buat dalam ruangan chat dia. Contohnya macam saya buat ni lah, which is saya buat Sudoku app bertemakan Red Devil Manchester United yang baru menang lawan Arsenal baru-baru ni kan. Once app korang dah siap, korang boleh terus edit ataupun fix app korang tadi dekat dalam chat yang sama. And once korang dah puas hati dengan app yang korang buat tadi, korang boleh terus publish untuk share link dekat kawan-kawan ataupun klien yang korang nak jual. Tapi ada few things yang korang kena tahu. Replit ni dia menggunakan konsep freemium. Untuk korang mulakan, korang boleh gunakan secara percuma. Tapi bila dah makin kompleks dan nak integrate macam-macam, korang dah start kena consider untuk bayar. Untuk free tier ni, korang akan ada limit harian untuk agent credit, which is AI yang korang gunakan dalam coding dia tu lah. And lagi satu, untuk free tier ni, korang hanya boleh publish satu app saja per account. Tapi kalau korang sekadar nak try and error, nak test-test saja, korang boleh gunakan account-account yang lain. So kalau ada kat sini yang dah try build app dekat Replit ni, korang boleh try share link dekat bahagian komen.